Guys, korang tengok dia punya cover inner ni kan, cover exhaust ni dah mula pudar. Korang patut try produk ni guys, silikon. Yang ni memang khas lah untuk getah dan juga plastik. Okay, kalau korang ada masalah inner yang pudar macam ni, korang patut try produk ni. Cara nak guna dia, korang just spray je. Okay, ni kita spray kat sini. Kita tengok macam mana. Nampak? Dah macam baru guys. Okay, lepas tu kita ambil kain. Okay, kita keringkan. Kita lap. Nampak? Dah macam baru guys. Nampak? Sebelum, selepas. Nampak? Memang puas hati guys. Jadi mana nak dapatkan produk ni, korang boleh beli sekarang. Memang terbaik. Untuk getah pun boleh. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan beg kuning yang ada dekat bawah. Ataupun dekat video ni ada gambar produk. Korang boleh klik dan terus boleh beli guys. Memang puas hati. Ni pun korang boleh guna untuk getah pintu, o-ring dan juga window. Okay, untuk window kereta ni pun boleh pakai. Memang terbaik guys.